Ambil masa sekejap sahaja. Kita ada banyak masa seharian ni sebab kita dah berada pada 10 Ramadan yang terakhir. Lidah kita kena sentiasa menyebut dan berzikir. Di mana sahaja. Baca doa ini, jadikan zikir dan diulang-ulang setiap hari. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni, fa'fu anni, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhanku, Tuhan yang sukakan kepada pengampunan. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Sesungguhnya Nabi sebut, barang siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan, maka binasalah dia. Kita tak diminta untuk cari Lailatul Qadar 30 hari. Allah bagi 10 hari saja. Jadi tolong sangat-sangat kita ulang doa ini dan harapnya kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Amalkan, pasti mustajab.